Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pada malam Jumaat ini kita pun sudah ketahuilah berkenaan dengan PRN Dun Negeri Sembilan, di mana Pakatan Harapan akan bertanding semua 36 kerusi dan telah pun membuat pengumuman calon-calon mereka pada hari Rabu. Pada hari Selasa. Hari Selasa. Manakala Barisan Nasional telah pun mengumumkan calon-calon mereka yang hanya akan bertanding di 25 kerusi sahaja berbanding keseluruhan kerusi 36. Barisan Nasional telah membuat pengumuman nama-nama calon pada hari Rabu. Pada hari Rabu, hari semalam tuan-tuan. Jadi Barisan Nasional hanya akan bertanding 25, bermakna tak bertanding 11. Dan menurut Timbalan Presiden UMNO bahawa 11 kerusi itu akan ditandingi oleh parti rakan. Dan ditafsirkan oleh orang ia adalah parti PAS dan parti-parti Perikatan Nasional, termasuk Wawasan. Pada masa saya bercakap ini, sekarang pukul 10 tuan-tuan . Sebentar tadi saya tengok Perikatan Nasional sedang mengumumkan calon. Jadi saya tak pasti PAS masuk berapa, Wawasan masuk berapa, MIPP macam mana, gerakan macam mana, saya belum pasti lagi tuan-tuan. Tapi mereka sedang mengumumkan calon di semua 11 kerusi itu. Manakala Parti Bersatu akan menggunakan logo sendiri. Pengumuman dibuat pada hari Rabu semalam, di mana pada hari Khamis ini mereka masih lagi membincang. Sebab ada juga parti-parti yang nak guna logo Bersatu juga. Parti mana belum tahu tuan-tuan. Di mana Tan Sri Muhyiddin memberitahu wartawan pada hari Rabu semalam bahawa mereka akan mengumumkan calon mereka pada hari esok Jumaat. Jadi boleh kata Parti Bersatu yang terakhirlah membuat pengumuman calon. Pakatan Harapan parti yang pertama, diikuti oleh Barisan Nasional, diikuti Perikatan Nasional dan yang terakhirnya Bersatu. Bermakna itu yang utamalah yang akan bertanding. Jadi Parti Bersama Rafizi Sang Kancil tak akan bertanding tuan-tuan. Untuk memberi tumpuan kepada PRN Melaka, mereka tak akan bertanding di Negeri Sembilan. Walaupun ramalan awal Ong Kiam Meng menjangkakan Bersama akan bertanding dan Bersama akan mendapat sambutan yang luar biasa di Negeri Sembilan tuan-tuan. Berdasarkan apa? Berdasarkan bahawa jentera dan penyokong Parti Bersama itu kebanyakannya duduk di Lembah Kelang. Jadi kalau Bersama itu kalah di Johor, tidak menghairankan sebab jentera dan penyokong mereka di Lembah Kelang. Yang mengundi itu di Johor, sebab tu dia hilang deposit, kata Ong Kiam Meng. Tapi kalau dia Negeri Sembilan, dia dah dekat dengan jentera dia. Jentera dia Lembah Kelang kan. Kuala Lumpur contohnya. Jadi nak pergi Seremban tu kan tak jauh. Nak pergi Negeri Sembilan tu kan sebelah je. Jadi Ong Kiam Meng meramalkan Parti Rafizi akan mendapat sambutan yang luar biasa lah di Negeri Sembilan. Kerana penyokong dan jentera mereka ada di situ. Tapi rupa-rupanya Bersama tak bertanding tuan-tuan. Sebab dia kalau bertanding pun akan hilang deposit.
Jadi Rafizi pun malu juga nak guna alasan guna duit simpanan kan. Nanti saya cakap dia takkanlah duit simpanan dia tak habis-habis. Jadi dia pun tak bertanding, tuan-tuan. Macam saya cerita siang tadilah, kalau traktor panjat bukit macam ni tuan-tuan, panjat bukit kan. Traktor tu naik kan. Dia naik straight. Sama ada dia tak boleh naik. Enjin dia dia tak boleh naik. Dia duduk kat pangkal bukit ni je. Sebab bukit ni curam kan. Sama ada dia tak boleh naik ataupun dia boleh naik. Tapi sampai tengah-tengah dia terbalik. Itulah yang berlaku kepada Parti Sang Kancil di Johor. Sama ada dia tak boleh naik, dia duduk kat pangkal bukit. Kaki bukit kan. Enjin dia. Tak boleh naik. Ataupun dia naik, baru suku, baru nak separuh bukit. Terbalik traktor tu. Itulah Parti Sang Kancil di Johor, tuan-tuan. Jadi Rafizi tak nak terbalik lagi sekali di Negeri Sembilan. Malu. Nanti malu, tuan-tuan. Taklah bertanding. Kalau cakap tu bukan main besar. Bukan main lagi. Reformasi tulen atau apa. Masuk je lah bertanding. Kalau menang adat. Kan kalau menang adat. Kurang-kurang orang Negeri Sembilan dah kenal awak. Nanti PRU dah senang. Awak pun bukannya nak menang. Awak pun kan hanya nak memperkenalkan aja parti awak kan. Masuklah bertanding. Tapi tak bertanding, tuan-tuan. Parti Wawasan Negara Hamzah Zainuddin kan, saya jangka dia akan bertanding, cuma mungkin tak banyak kerusi lah. Sebab yang diperuntukkan kepada mereka oleh BN Zaid Amidi hanya 11 lah. Sebab BN ambil 25 kan. Jadi 11 tu diserah kepada PAS lah. PAS lah nanti nak buat keputusan. Gerakan masuk berapa. MIPP berapa. Wawasan berapa. PAS berapa. Daripada 11 itu. Bermakna bersatu dia dah asing lah tuan-tuan. Dia sendiri dia pakai bendera dia. Tak tahulah berapa dia masuk. Besok Jumaat lah baru dia nak umum. Jadi bersatu ni saya rasa dia nak masuk berapa pun bukanlah jadi masalah kan. Sebab dia bebas lah nak masuk berapa. Dia nak jadi spoiler ke tak jadi spoiler ke tak kira lah tuan-tuan kan. Kata dengan komen pun Parti Rafizi tu jadi spoiler. Patut kalau jadi spoiler ni dia jadi lagi canggih kan. Tu nama spoiler. Macam tuan-tuan, kereta tuan-tuan tahu spoiler, kan kereta tu jadi laju. Macam tu. Kalau kereta tuan-tuan tak ada spoiler kan, kereta tu jadi drag. Dia tak laju. Sebab angin tu dia drag kereta tu. Jadi kereta tu tak laju. Macam motosikal juga. Kan? Jadi kalau kereta kan belakang dia ada macam echo sikit. Tu nama spoiler. Pasal kereta tu ada echo sikit. Sebab nak bagi laju. Dia potong angin. Itu nama spoiler. Tapi spoiler dekat Parti Sang Kancil ni, dia buatkan DAP kalah. Bukan nak bagi laju, dia bagi kalah pula, tuan-tuan. Parti Sang Kancil ni, dia bagi PKR kalah Bukit Batu, dia bagi DAP kalah dekat Perling. Jangan hati panas masing-masing tu, PKR dengan DAP. Entah apa dia pujuk Rafizi 1-2 hari ni, kita pun tak tahulah. Entah apa dia ulur, saya tak nampak lah, tuan-tuan. Dia kata, agak mungkin dia cakap Rafizi kau janganlah bertanding, kau ni buat spoil lah. Jangan kacau lah, jangan kacau daun. Okey, nanti kes kau tak jalan. Okey, ini mungkin lah kan, kita pun tak tahu tuan-tuan kan. Kan sebab Rafizi dah cakap dia nak memperkenalkan parti dia, patut dia bertanding lah. Ong Kian Mei pun cakap
Parti Rafizi itu akan mendapat sambutan yang luar biasa di Negeri Sembilan. Tiba-tiba tak bertanding, agak ada manis-manis ke apa ni tuan-tuan? Kan? Jadi Parti Bersatu, dia masuk berapa pun bukanlah bukan masalah kita lah tuan-tuan kan. Itu semua saya jangka hilang deposit lah, macam dekat Johor. Macam dekat Johor Bersatu semua kalah, separuh hilang deposit. Apa nak herannya, kita nak bincang-bincang Bersatu nak buat apa lagi, buang masa aja, buat sakit tekak je lah tuan-tuan. Sebab pertandingan sebenar ni, macam di Johor, pertandingan sebenar pihak Pakatan Harapan Barisan Nasional. Perikatan Nasional tu dengan Bersatu tu macam tak ada. Jadi berbeza di Negeri Sembilan ni tuan-tuan, berbeza Negeri Sembilan. Pertandingan sebenar tetap juga Pakatan Harapan Barisan Nasional, cuma Barisan Nasional dia tak masuk semua. Dia bagi 11 tu kepada Perikatan Nasional. Kemudian Perikatan Nasional pula dalam tu Bersatu dah tak ada. Bermaknanya pertandingan sebenar kali ini di Negeri Sembilan adalah Pakatan Harapan menentang Barisan Nasional plus Perikatan Nasional. Bersatu masuk sendiri, dia masuk asing, itu tak ada makna. Semua itu akan kalah dan semuanya itu akan hilang deposit. Tuan-tuan. Jadi tak ada mana lah, dia kacau daun aja. Sama ada dia boleh jadi spoiler atau tak spoiler tu saya tak tahulah tuan-tuan. Sebab Bersatu pun sebelum ini ada berapa kursi? 3 kan? Ada 3. PAS ada 2. Jadi Bersatu ada 3. Sama ada dia boleh pertahankan 3 tu sambil tambah lagi 3. Ataupun yang 3 itu terus lenyap, belum tahu. Saya rasa yang 3-3 tu pun kosong terus. Lenyap tuan-tuan. Saya rasa lah. Saya rasa. Cuma sama ada Bersatu itu boleh merosakkan undi Barisan Nasional plus Perikatan Nasional atau tidak. Atau undi atau calon Bersatu itu akan merosakkan undi Pakatan Harapan, kita belum tahu. Kita belum tahu tuan-tuan. Cuma peringkat awal ini, kan, yang saya nampak, calon Bersatu semua akan kalah. Mungkin juga ada yang akan hilang deposit. Kan? Itu saya percayalah. Cuma dia nak kacau undi siapa tu boleh tahu. Dia nak kacau undi Pakatan Harapan ke, nak kacau undi Barisan Nasional, belum tahu. Ini tuan-tuan. Itu kedudukannya. Yalah, Muhyiddin pun dah cakap panjang lebar hari sebenarnya, dah keluar kenyataan. Dia cakap pengurusi Perikatan Nasional, Perikatan Nasional yang diterajui oleh PAS ini tak bertanggungjawab. Perikatan Nasional berbincang dengan Barisan Nasional tanpa mendapat kebenaran dari Bersatu, tidak diwakili oleh Bersatu. Dia membuat keputusan secara unilateral. Sepatutnya bincang dulu dengan Bersatu. Sepatutnya kalau nak pergi bincang tu kena wakil 3 orang. Lagi PAS 1, dari Bersatu 1. Lagi satu tu dari gerakan atau MIPP ke. Tapi tidak, Bersatu tak dijemput untuk berbincang dengan Barisan Nasional. Yelah, Tan Sri Muhyiddin nak kena faham-faham dah tu. Tan Sri Muhyiddin ni dia bukan tak faham tuan-tuan, dia saja-saja je buat tak faham. Dia nak buat cerita, nak buat muka kesian. Nanti dia nak beritahu orang sebenarnya PAS ni yang tak pakai, PAS ni yang tak setia kawan, PAS ni yang khianat, PAS ni yang langgar janji, PAS ni lah semua. Sebab tu dia sebut perkara tu. Ini bukan kita yang punca, bukan kita punya pasal, mereka punya pasal. Kita masih dalam Perikatan Nasional, masih ahli Perikatan Nasional, tapi kita tak dijemput. Calon pun tak bincang. Calon siapa? Takkan nanti nak pergi hantar orang, kita tengok sebelah, rupanya kawan kita juga dari Perikatan Nasional
Kita hantar barang Perikatan Nasional. Apa kita toleh-toleh, sebelah. Rakan kita dari Perikatan Nasional juga hantar barang. Macam mana dia tanya? Yelah, kalau hantar barang tu, yang Perikatan Nasional satu aja yang ditandatangani Ahmad Samsudin Mokhtar. Kalau dari bersatu tu tak ditandatangani oleh Ahmad Samsudin Mokhtar, maknanya dia bukan calon Perikatan Nasional. Memanglah dulu rakan, hari ini dah tak rakan. Politik memang macam tu, tuan-tuan. Mana ada rakan sepanjang masa, mana ada jadi musuh sepanjang masa. Rakan hari ni, esok lusa dah jadi musuh. Musuh hari ni, esok lusa dah jadi rakan. Itu politik. Serupa juga bersatu tu. Setakat hari ni, dia masih lagi memusuh dengan Pakatan Harapan. Tapi besok, dia dah cium mulut Pakatan Harapan pula. Kan saya dah cakap dah lama, tuan-tuan, kan? Kan saya dah cakap dah lama. Langkah Bangkok, langkah Tokyo, langkah Bangkok, langkah Tokyo. Orang lain pun cakap dah lama juga langkah Bangkok, langkah Tokyo, langkah Bangkok, langkah Tokyo. Hari inilah baru realiti dia terjadi. Pertemuan di Bangkok tu dah lebih setahun. Tapi hari inilah baru jadi realiti. Langkah Tokyo tu dah lama dah setahun lebih. Langkah Tokyo tu pula. Tapi akan datanglah. Tunggu lepas PRM Negeri Sembilan ni jadilah langkah Tokyo. Muhyiddin cium mulut Anwar Ibrahim. Langkah Tokyo, tuan-tuan. Yang Zahid Hamidi cium mulut Adi Awang tu langkah Bangkok. Hari ni dah jadi realiti. Habis Muhyiddin cium mulut Anwar Ibrahim tu langkah Tokyo. Bila berlaku tu? Lepas PRM Negeri Sembilan. Sama ada sebelum PRM Melaka atau selepas PRM Melaka belum tahulah. Tapi sebelum PRU 16 lah tu. Sebelum PRU 16, Muhyiddin akan cium mulut Anwar dalam peristiwa yang dipanggil langkah Tokyo. Itu ramalan saya lah, tuan-tuan. Habis Muhyiddin tu kan ada kes kat mahkamah. Nak buat macam mana? Zahid tu pun dulu ada kes kat mahkamah juga. Anwar lepaskan dia. Muhyiddin ada kes mahkamah juga. Lepas ni kalau Anwar jadi Perdana Menteri lagi sekali, Anwar lepaskan juga Muhyiddin. Mana yang kata Anwar tu nak reformasi, nak memerangi rasuah, nak membantras orang yang sakau, penyam, pengorban. Membohong aja tu, tuan-tuan. Kan? Membohong aja. Sebab tu orang dah tak percaya dengan Anwar. Orang dah tak percaya dengan Anwar, tuan-tuan. Orang suruh siasat Azam Baki, dia kata tak boleh siasat. Orang suruh pecat Azam Baki, dia kata tak boleh. Itu kuasa yang di-Pertuan Agong. Kan? Orang suruh Azam Baki siasat menteri di Sabah, Azam Baki cakap tak boleh, video dia edit. Jadi mana boleh Anwar nak mendapat moral high ground, nak kata dia membantras rasuah, dia memerangi rasuah, dia memerangi orang yang sakau, perompak, penyamun, pencuri, apa. Pembohong aja tu semua, tuan-tuan. Pembohong aja lah semua tu, nak kata apakan lagi. Kan? Dulu yalah, masa dia belum Perdana Menteri, apa yang dia tak katakan Zahid Hamidi? Lepas tu Zahid Hamidi sokong dia jadi Perdana Menteri, dia lepaskan Zahid Hamidi. Hari ni Zahid Hamidi nak tinggalkan dia pula, tuan-tuan. Dia nak cium mulut Muhyiddin pula. Habis dia kalau dia tak ada kan, dia jadi Perdana Menteri kali kedua dengan sokongan Muhyiddin. Tak ada lepaskan pula Muhyiddin Yassin tu. Kan? Habis apa benda reformasi apa ni? Pergi ke mana-mana orang ada joget reformasi. Kan? Dah dekat 4 tahun jadi Perdana Menteri nak jadi reformasi lagi. Orang suruh siasat Azam Baki tak mau. Orang suruh siasat Menteri Sabah tak mau. Tapi naik atas petang menjerit-jerit sakau, pencuri, perompak, penyamuk. Sakau. Naik atas petang saja, wayang aja lebih lah, tuan-tuan. Ini Anwar Ibrahim. Jadi
Pakatan Harapan dah umum semua 36 kerusi ya. Barisan Nasional hanya umum 25. 11 tu dia nak bagi kawan dia Parti Rakan. Dia nak bagi PAS, Parti Wawasan, apa semua dah. Di mana PAS, Parti Wawasan ni akan guna bendera Perikatan Nasional. Mungkin. Nah, jadi antara kerusi ya, 25 kerusi yang akan ditandingi oleh Barisan Nasional lah. Yang nombor satu, kerusi cenah yang disandang oleh Anthony Loke akan ditandingi oleh MCA. Ini harus kalah tuan-tuan. Anthony Loke penyandang harus kalah di sini. Sebab apa? Sebab yang masuk tu MCA. Tuan-tuan kena ingat dekat Johor. Tengok. MCA dapat berapa kerusi? DAP. Kan? Jadi dekat Negeri Sembilan pun harus berlaku. MCA merampas kerusi DAP walaupun kerusi itu disandang oleh Setiausaha Agung DAP. Lepas tu sekarang Gua Lingkisian tepuk tangan tuan-tuan. Pertang yang disandang oleh Jalaluddin akan dicabat oleh PKR. Pertang UMNO kan. Dicabat oleh PKR. Sungai Lui akan ditandingi oleh PKR. Itu kerusi disandang oleh Barisan Nasional lah. Palung juga disandang oleh Barisan Nasional akan dicabat oleh PKR. Jeram Padang disandang oleh Barisan Nasional juga. Saya kurang pastilah parti mana yang bertanding lawan Barisan Nasional tuan-tuan lah. Tapi ni kita kira 25 kerusi yang ditandingi oleh Barisan Nasional. Cenah, Pertang, Sungai Lui, Palung, Jeram Padang, Bahau, Lenggeng, Nilai, Temyang, Juaseh, Seri Menanti, Senaling, Pilah, Johor, Labu, Rahang, Seremban Jaya, Cembung, Rantau, Kota, Cuah, Linggi, Seri Tanjung, Gemenceh dan Repah. Itu semua 25 kerusi yang akan ditandingi oleh Barisan Nasional. Manakala 11 kerusi yang tak ditandingi oleh Barisan Nasional, dijangka akan ditandingi oleh Perikatan Nasional rakan dia. Yang mana calonnya sedang diumumkan sekarang sebentar tadi. Iaitu di Kelawang, Serting, Lobak, Sikamat, Ampangan, Bukit Kepayang, Mambau, Parui, Lukut, Bagan Pinang dan Gemas. Ini dia tuan-tuan. Di mana kerusi-kerusi, sebelah kerusi ini juga akan ditakluki oleh Perikatan Nasional. Kalau menurut telekan saya dalam air tuan-tuan lah. Begitulah nampak gayanya. Tak boleh buat apa lagi tuan. Tak boleh reverse. Anwar Ibrahim cakap lah, jangan mainkan isu apa? Isu pembesar, isu apa dia cakap itu hari. Sebab saya baca berita Inggeris tuan-tuan, dia kata Anwar bagi amaran tangan macam ni. Jangan main isu rulers, macam tu. Rulers tu kalau di Johor makna sultan, kalau di Kedah makna sultan. Rulers. Tapi tengok bahasa Melayu dia, berita dia keluar bahasa Melayu, maksudnya Anwar kata jangan mainkan isu pembesar negeri. Saya memang malas nak baca isi-isi dia, apa benda dia cakap. Saya baca tajuk aje lah. Anwar bagi amaran. Jangan buat macam ni, tuan-tuan. Jangan mainkan isu rulers di Negeri Sembilan. Tengok tajuk Melayu. Jangan mainkan isu pembesar. Saya fikir, kejap rulers, kejap pembesar, kejap rulers, kejap pembesar. Kalau rulers di negeri Terengganu, Kelantan itu sultan. Tengku Mahkota, Raja Muda tu rulers. Pula bila pergi berita Melayu jadi pembesar. Kan? Kalau di Johor, di Kelantan, Terengganu, pembesar tu
Tak tahu nak cakap lah pembesar siapa tuan-tuan kan. Mungkin Tengku Bendahara ke, Tengku Temenggung ke, macam tu lah. Mungkin lah saya andaikan aja lah. Tapi kalau di Negeri Sembilan, pembesar tu mungkin Datuk Undang kan, yang 4. Sebab Tok Undang yang 4 tu pun rulers juga dari segi protokol dia kan. Tok Undang lah yang memerintah Negeri Sembilan. Bersama-sama Yang Tuan Besar kan. Jadi Yang Tuan Besar, Tok Undang yang 4 tu rulers di Negeri Sembilan. Kenapa pula kalau itu, kenapa pula beli berita bahasa Melayu dia kata pembesar? Bila pembesar Tok Undang yang 4, habis mana pula pergi Yang Tuan? Tapi Anwar Ibrahim dah bagi amaran lah tu, tuan-tuan. Siapa langgar amaran tu, kena tangkap lah tu. Nak kena ingat tu, tuan-tuan. Siapa langgar amaran, kena tangkap. Sebab tu dia buat tangan dia macam ni. Kena tangkap, tuan-tuan. Jadi saya rasa di Negeri Sembilan orang tetap juga akan mainkan isu adat lah, krisis adat tu. UMNO kan, tetap jugalah. Sebab Negeri Sembilan ni negeri penuh adat, negeri beradat kan. Nak elak macam mana lagi? Tapi selain daripada isu adat pun banyak juga isu-isu lain, tuan-tuan. Boleh main. Isu Najib, Anwar dah tak boleh elak, Anthony Loke dah tak boleh elak, nak buat macam mana? Isu Najib tetap akan mengalahkan Pakatan Harapan. Tak boleh buat apa, memang macam itu. Those who live by the sword will die by the sword. Orang putih cakap, tuan-tuan. Those who live by the sword will die by the sword. Orang putih yang cakap, tuan-tuan, bukan orang Jawa yang cakap. Makna dia apa? Makna dia orang yang hidup dengan pedang, nescaya satu hari dia akan mati dengan pedang. Macam itu. Orang yang menang kerana isu Najib, nescaya dia akan kalah kerana isu Najib. Macam itu. Dulu Anwar, Anthony Loke, Mat Sabu tu menang kerana dia serang Najib. Hari ini, orang yang sama itu dia akan kalah kerana isu Najib. Walaupun dia tak serang lagi Najib, dia tetap akan kalah kerana Najib. Mungkin Pakatan Harapan dah insaf, dah tengok kekalahan di Johor sebab main isu Najib kan. Khalid Samad pun tak habis-habis main isu Najib, tak habis-habis main isu Najib dekat Johor, tuan-tuan. Mungkin dia dah insaf. Jadi Negeri Sembilan dia tak nak sebut dah pasal Najib Rosmah ni kan. Dia takut kalah kan. Tapi dia tak sebut pun dia tetap juga kena. Dia tetap juga kalah. Sebab apa? Sebab pepatah orang putih tu dah cakap tadi. Sesiapa yang hidup kerana menggunakan pedang, dia akan mati dengan pedang. Maknanya dia hidup, selama-lama dia hidup tu, dia asyik guna pedang, asyik kerat orang. Dia sebab tu dia hidup, dia berkuasa. Dia kuat. Dia gunakan pedang nak kerat orang. Mesti satu hari nanti dia akan mati, kena kerat dengan orang. Pedang lain akan kerat dia macam itu, tuan-tuan. Pedang juga yang akan kerat dia mati, macam itu. Jadi, Pakatan Harapan ni sama, dia menang dulu. Sebab dia mengenakan Najib, dia kutuk Najib kan. Sebab Najib lah dia menang. Kalau tak dia mana nak berangan nak menang. Kalau tak Mat Sabu tu mana nak berangan nak jadi menteri, tuan-tuan. Mat Sabu tu mana ada tokoh jadi menteri. Tak ada tokoh langsung jadi menteri. Tapi dapat jadi menteri. Sebab dia mengatakan Najib tu tadi. Jadi, akan datang ini, dia akan hilang jawatan menteri, akan kalah pilihan raya umum, akan kalah pilihan raya negeri semua. Sebab isu Najib juga. Dia tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Tak dia nak buat apa-apa dah. Ini sekarang ibarat hantu yang mengejar dia. Kalau cerita Indonesia ke, cerita China ke kan. Contohlah dia bunuh
orang dia bunuh perempuan mengandung, contohnya jadi Pontianak kan. Lepas tu Pontianak tu pula kejar dia. Lepas tu dia pula mati macam tu. Macam cerita Thailand, cerita hantu Thailand cerita hantu Thailand pun macam tu juga. Mungkin dia dah buntingkan perempuan tu, anak dara tu. Lepas tu dia dah takut dia bunuh perempuan tu kan. Lepas tu perempuan tu mati. Bila dia mati dia jadi Pontianak. Lepas tu Pontianak dia kejar balik orang tu. Orang ni pula lari. Kena langgar bas, kena langgar lori, jatuh bangunan, jatuh dalam sungai, mati juga. Macam itulah. Apa nasib yang akan menimpa Anwar Ibrahim, nasib yang akan menimpa Anthony Loke dan Muhammad Sabu, itulah tuan-tuan. Hantu tu balik kejar dia. Kita tengok cerita China sama, cerita Thailand sama, cerita Indonesia sama, cerita Melayu pun sama, tuan-tuan. Jadi sebelum terlupa, Hari Iskandar, pelawak terkenal dunia, dia buat cerita Rosmah tu pocong, Rosmah tu toyo kan. Hari ni dah kena sama dengan Rosmah. Patut Rosmah tu sama dia 9 tahun lepas, 10 tahun lepas. Tapi tak apalah, orang putih cakap better late than never, tuan-tuan. Hari Iskandar tu buat show dekat Melaka bulan awal tahun ini, bulan 2 ke bulan 3 macam tu. Sekarang dah bulan 7 baru Rosmah nak saman. Tapi tak apalah, better late than never. Hari Iskandar tu cari makan dah berapa tahun dengan cara membuat orang macam itu, tuan-tuan. Dah berapa tahun tuan-tuan tengok Hari Iskandar tu cari makan. Penonton-penonton dia orang Cina. Dia cari makan dengan cara memburukkan orang, membuat body shaming, memfitnah orang. Serupa juga kartun, penulis kartun apa tu yang dari Pulau Pinang tu, tuan-tuan. Pelukis kartun Mamak Pulau Pinang tu serupa juga, dia artis. Hari Iskandar dia pun kira artis. Cari makan dengan cara memburuk-burukkan orang. Sedangkan dia tu pendidikan pun tak tinggi mana. Dia pun tak tahu ujung pangkal. Lukislah kartun. Mengata orang. Buatlah lawak jenaka atas pentas. Mengata orang. Padahal pendidikan dia tak tahu mana. Pengalaman dia pun tak tahu mana. Kalau nak berdebat pasal undang-undang, pasal YDB SRC ni pun dia pun tak boleh berdebat, tuan-tuan. Dan Khalid Samad tu apa benda je geti. Khalid Samad tu jurutera. Tuan-tuan ajak dia berdebat bukan berani. Pasal YDB, pasal SRC. Balik-balik dia nyorok belakang Tengku Maimun. Balik-balik dia nyorok belakang jubah Tengku Maimun Tuan Mat. Itu ajalah kelebihan dia. Dia boleh nyorok belakang Ketua Hakim Negara. Itu aja, dia boleh menyorok belakang jubah Ketua Hakim Negara. Itu je alasan dia, tuan-tuan. Kalau jubah Ketua Hakim Negara tu dia letak tepi kan, jangan masuk campur. Ajak dia berdebat, dia tak berani, tuan-tuan. Hari Iskandar kah, Khalid Samad kah, siapa? Zunar lah, pelukis kartun Mamak Pulau Pinang tu, Zunar kan. Tak berani sebab pendidikan dia tak setara mana pun. Tuan-tuan jangan ingat dia tu pandai sangat, belajar tinggi sangat. Tak belajar tinggi mana. Macam Khalid Samad ni, jurutera. Ialah jurutera. Dia pandai lah bagi jurutera. Macam Rafizi. Elektronik, dia pandai lah elektronik. Ini asasi YDB ni. Apa tuan-tuan? Ini syarikat. Ini pengurusan. Ini undang-undang, ini bukan elektronik. Ini bukan civil engineering. Ini bukan macam mana nak lukis kartun. Ini bukan macam mana nak buat lawak berdiri. Mana orang ni berani berdebat, tak berani berdebat. Jadi apa yang dia boleh buat? Dia hanya menyorok belakang jubah Tun Tengku Maimun, Tuan Mat. Kalau orang cakap lebih-lebih, dia suruh Tun Tengku Maimun report poli pergi tangkap orang tu. Sebab dia dah nyorok belakang jubah Ketua Hakim Negara.
Tapi rakyat Johor tak bodoh, tuan-tuan. Rakyat Johor senyap, undi dacing. Rakyat Johor senyap, tolak Pakatan Harapan. Jadi, Khalid Samad, dia nak report polis, suruh tangkap pengundi tu pun tak boleh. Pengundi tu tak ada cakap apa-apa. Dia hanya undi aja. Kalau pengundi tu cakap banyak ini, Khalid Samad boleh report polis, suruh polis pergi tangkap. Sebab orang ni mengata Tuan Tengku Maimun. Tapi pengundi Johor tu dia tak mengata Tuan Tengku Maimun pun. Khalid Samad report polis macam mana? Polis nak tangkap orang tu macam mana? Pengundi Johor tu senyap, undi dacing. Senyap, tolak pen. Jangan kering lah Khalid Samad. Sama seperti yang akan berlaku di Negeri Sembilan. Pengundi Negeri Sembilan tu tuan, dia senyap, dia undi dacing. Dia senyap, dia undi Perikatan Nasional. Senyap, dia tolak Harapan. Jangan kering lah Aminuddin. Jangan kering lah Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Anwar Ibrahim nak suruh polis pergi tangkap orang tu, pengundi tak boleh. Sebab pengundi tu semua dia tak ada mengata Tuan Tengku Maimun. Dia tak ada mengata Ketua Akhir Negara. Nak tangkap dia macam mana? Apa alasan? Tak ada alasan. Jadi pengundi tu dia senyap, tolak Pakatan Harapan. Jam kering Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Itulah yang bakal berlaku lagi 2 minggu dari sekarang. Itulah yang akan berlaku pada 1 Ogos nanti, tuan-tuan. Dah tak boleh buat apa-apa, dah tak boleh reverse. Tuan-tuan. Kalau boleh reverse, saya cakap boleh reverse. Kalau perkara tu boleh reverse, saya akan cakap boleh reverse. Tapi sekarang benda tu dah tak boleh reverse. Jadi saya cakap tak boleh reverse. Jadi Anwar Ibrahim kena hadap je lah. Nanti dia kena hadap. Kalau kata kalah dia cenah, kalah. Pihak Nurul Ramdah nanti kalau kata kalah dia Seremban, kalah. Tak boleh buat apa-apa. Awak nak lari, tak boleh. Awak lari sebelum kalah, malu. Jadi awak kena hadaplah kekalahan tu. Sama ada kalah di Cenah atau kalah di Seremban, awak kena hadap. Ini pula masa untuk awak hadap kekalahan. Dulu, 2017, 2018, awak menghadap kemenangan. Itu jam orang buat apa pun, awak tetap menang. Awak buat apa pun, awak tetap menang. Bukan kerana awak terlampau bagus. Bukan kerana orang terlampau bagus. Bukan kerana BN terlampau teruk. Bukan kerana Pakatan Harapan terlampau bagus. Tak. Sebab masa tu, tuan-tuan, masa tu, letak batu dengan kayu, letak tunggul kayu pun menang. 2017, 2018, masa tu Mahathir ada, Muhyiddin ada, belakang dia. Semua ramai-ramai orang semua ada belakang Anthony Loke, belakang Anwar, belakang Wak Azizah masa itu. Memang masa tu musim dia. Dia menang lah. Hari ni pula dah bukan musim dia, dah musim dacing. Hari ni musim dacing. Letak siapa pun calon dacing, menang. Letak siapa pun calon Pakatan Harapan, kalah. Ini musim dia, tuan-tuan. Kan hidup tu macam roda, tuan-tuan. Hidup tu macam roda. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Orang Buddha pun lambang dia kan roda, tuan-tuan. Orang Buddha lambang dia roda. Antara lambang dia lah roda. Bendera India pun lambang dia roda. Ini bukan roda impian. Ini roda kehidupan, tuan-tuan. Ada masa kita duduk atas. Masa kita duduk atas tu, kita buat lebih kurang pun, kita menang, kita dapat. Kita buat lebih kurang cincang-cincang pun, kita dapat. Menang. Kalau dari segi harta tu kaya. Dapat harta. Walaupun kita buat cincang-cincang aja. Buat kerja lebih kurang, meniaga lebih kurang, tetap duit masuk. Tapi bila giliran kita dah kat bawah, kan? Kita buatlah macam mana, tuan-tuan. Meniagalah. Bersekang mata lah. Meniagalah, tak tidur malam lah. Meniagalah, hujan panas lah. Meniaga 24 jam lah.
Tapi sebab roda kita kat bawah tu, kita berniaga macam nak mati pun tak laku juga, tak masuk duit juga. Apa, semua tak kena. Walaupun kita dah buat yang terbaik, tetap tak berjaya. Tapi bila roda kita dah dekat atas, kita tak buat apa-apa pun kita menang. Tak buat apa-apa pun kita kaya macam itu, tuan-tuan. Buat sikit-sikit pun lebih kurang dah kaya. Inilah saya bagi perumpamaan, inilah yang sedang berlaku. Hari ni 2026 kan. Barisan Nasional tu dia letak calon apa pun. Dia letak tunggul kayu pun. Lawan Pakatan Harapan menang. Begitu juga PAS, Wawasan, MIBP, Gerakan. Dia letak tunggul kayu pun lawan Pakatan Harapan menang. Sebab ini masa dia, musim Pakatan Harapan kalah. Musim Barisan Nasional, Perikatan Nasional menang. Pakatan Harapan tu letaklah siapa-siapa, Datuk Seri ke Tan Sri ke Datuk Wira ke Datuk Paduka ke Tun ke apa, letaklah. Selagi ada letaklah situ kan. Letak Datuk Undang yang kelima ke, nak letak Datuk Undang ke-6 ke-7 ke, letaklah apa, tak kisah. Pakatan Harapan tu, DAP tu, PKR tu, dia letaklah apa-apa, orang bergelar sekalipun sebagai calon, tetap kalah, tuan-tuan. Tetap kalah sebab ini dah musim dia. Dah musim dia, tuan-tuan. Orang putih cakap apa? Has come to the full cycle. Has come to the full cycle, tuan-tuan. Inilah macam roda. Bendera India tu kan roda. Kalau tuan-tuan tengok Tok Pekun Buddha apa semua pun roda, tuan-tuan. Dulu 2017, 2018 dia letak siapa pun. Tuan-tuan ingat dulu di Esko Agama Islam Johor apa? Siapa nama yang saya sebut itu hari, tuan-tuan? Apa nama calon peribumi tu? Tak sekolah apa boleh menang. Sekolah dah jenam aja, tuan-tuan, menang. Jadi Don Johor jadi Esko Agama Islam. Tuan-tuan bayang, tak pergi sekolah, tak kata satu pun tak pergi. Boleh jadi State Esko di Johor, tuan-tuan. Ini calon UMNO PN ni, letaklah doktor perubatan lah, letak jurutera ke, letak PhD holder ke, tetap kalah. Yang menang tu siapa? Lulusan dah jenam aja. Sebab tu musim dia menang. Musim Pakatan Harapan Bersama Bersatu menang. Itu musim dia. Tapi hari ini musim Pakatan Harapan dan Bersatu kalah. Letaklah siapa pun tetap akan kalah. Nak kata apa lagi? Those who live by the sword will die by the sword. Walaupun Anthony Loke hari ni cakap lah, okey, tak apa, kita jangan main isu Najib. Jangan sebut Najib, jangan sebut je. Tak boleh. Dia tak sebut pun tak boleh. Memang benda itu juga orang ingat. Tuan tengok ni, dia takkan berani sebut Najib Rosmah lagi ni. Dia dah ambil pengajaran dekat Johor. Khalid Samad pun dah tak berani sebut Najib Rosmah, YDP dia tak berani dah tu semua tu. Tapi pengundi tu dia tak lupa. Pengundi tu tak lupa, tuan-tuan. Pengundi tetap juga akan hukum dia. Pengundi tetap akan hukum ini, Pakatan Harapan Plus Bersatu ini, tuan-tuan. Sama ada dia suka dia dihukum atau dia tak suka dia dihukum, dia tetap akan dihukum. Itu cerita dia. Jadi apa berkaitan dengan lanjut, kita tunggulah berita lanjut, tuan-tuan lah. Siapa yang masuk di calon PAS, Perikatan Nasional siapa, 11 orang itu. Sebab ini Barisan Nasional ni 25 masuk, dia akan rapat kursi Pakatan Harapan separuh. 11 orang Perikatan Nasional tu masuk,
pun dia akan rampas kursi Pakatan Harapan juga. Dia bagi sama-sama. Adil lah tuan-tuan. Pakatan Harapan ada 17 kan. 11 DAP, 5 PKR, 1 Amanah kan. Dia bagi-bagi lah tu. DAP 11 kita bagi seorang separuh. PKR 5 kita bagi seorang separuh. Amanah 1, Amanah 1 aku bagi kau PAS lah. PAS ambil lah ni Amanah 1. Sebab Amanah tu kan sepihan dari PAS kan. Jadi yang mana kerusi MCA masuk, MIC masuk tu tentu menang juga punya lah tuan-tuan. Macam berlaku di Johor lah. Yang mana MIC masuk tu tentu menang, yang mana MCA masuk tu kemungkinan besar menang. Yang mana PAS masuk tu kemungkinan besar menang. Yang mana gerakan masuk tu mungkin menang. Sebab PAS akan ambil kursi Amanah. Gerakan akan ambil kursi DAP. MCA akan ambil kursi DAP. MIC akan ambil kursi DAP. Di samping ambil kursi PKR. Sebab ada adun Negeri Sembilan PKR tu dia India. Mungkin kat situ MIC masuk. Sebab Negeri Sembilan ni orang India boleh tahan ramai tuan-tuan lah. Boleh tahan ramai. Sebab Negeri Sembilan ni satu ketika dulu antara negeri yang paling maju di Malaya lah. Orang India ni British bawa kan untuk kerja rel kereta api kan. Kereta api kat Gemas tu kan interchange yang utama satu masa dulu. Negeri Sembilan pun banyak estate orang putih kan. Sebab tu banyak orang India di Negeri Sembilan. Di samping tu Negeri Sembilan ni ada lebih kurang 50 pelda. 50 pelda ni kebanyakannya orang dari Johor. Bila kata orang dari Johor tu campur Jawa. Orang Jawa tuan-tuan. Jadi kalau orang Jawa di Johor ni kan, orang Bugis kahwin dengan orang Jawa kan, dia jadi orang Jawa. Orang Banjar kahwin dengan orang Jawa, dia jadi orang Jawa. Orang Siak kahwin dengan orang Jawa, jadi orang Jawa. Orang Minangkabau kahwin dengan orang Jawa, jadi orang Jawa, tuan-tuan. Dia macam tu. Bukan kata orang Bugis kahwin dengan orang Jawa, orang tu nanti jadi orang Bugis, tak? Orang Bugis kahwin dengan orang Jawa, dia akan jadi orang Jawa, macam itu. Walaupun bukan semua orang Johor tu orang Jawa kan. Tapi bila anak dia kahwin apa semua, cucu dia dah jadi Jawa lah tu. Jadi 50 tanah rancangan Pelda di Negeri Sembilan tu Jawa lah yang ramai tu tuan-tuan. Orang Johor lah tu. Peneroka Pelda di Negeri Sembilan tu, kampung halaman dia dekat Johor tuan-tuan. Mak bapak dia orang Johor. Atuk dia tu semua orang Johor tu. Dia pun IC dia 01. Cuma anak dia mungkin dah Negeri Sembilan. Jadi dia ambil pengajaran, dia ambil clue dari Johor ni, baru ni. Dia cakap orang Johor pilih dacing. Kita anak beranak pun pilih dacing. Sebab kita ni asal kita Johor. Jadi kita ikutlah Johor. Bangsa Johor, kita pilih dacing. Jangan Anthony Loke ingat dia tu kuat sangat. Tuan-tuan, jangan Aminuddin Harun tu ingat dia kuat sangat. Tak kuat. Dia sekali kena gempur aja dengan orang Jawa dari Johor tu. Habis dia, tuan-tuan. Habis. Jangan main-main. Orang Jawa tu kan pentol dacing. Orang Pelda Negeri Sembilan tu ada 50 Pelda Negeri Sembilan tu. Mungkin lebih 50 tu. 56 ke apa Pelda Negeri Sembilan tu, tuan-tuan. Itu semua orang Johor tu majoriti. Jangan main-main, jangan main-main. Dulu time awak menang je lah. Memang orang cakap itu musim awak menang. Awak buat lebih kurang, kempen lebih kurang pun awak menang.
Tapi hari ni awak kempen bagi nak gerak, bagi nak mati pun awak tetap kalah. Awak akan tetap kalah. Sebab masanya dah sampai. Masanya dah sampai, dah cukup. Daripada 2017 kan. Dia menang 2018. Sebelum daripada tu pun dia dah merampas dari Pulau Pinang, dah merampas Selangor kan. Ini sampai masa dia kalah pula. Sampai masa dia kalah. Bermula di Sabah itu hari. Johor, Negeri Sembilan. Lepas ni Melaka, lepas tu PRU16. Tak boleh buat apa, tak boleh buat apa. Kalau boleh buat apa-apa, saya cakap boleh buat apa-apa. Tapi saya cakap dah tak boleh buat apa-apa. Kena hadap dah. Sebab tu jangan sesiapa berani lari pergi Turki, lari pergi Mesir, tak payah. Kalau awak lari pun, kan, kerajaan yang baru nanti pun boleh panggil awak balik. Awak nak lari planet Mustari ke, nak lari planet Zuhal ke, tak payah. Duduk aja. Kalau awak lari planet Mustari pun, kerajaan yang baru nanti boleh panggil awak balik juga. Keluar notis juga. Jangan berangan-berangan nak lari. Macam sekarang Nek Faisal lari awak tak cari. Jolo lari awak tak cari. Menantu Muhyiddin lari awak tak cari. Kan? Awak dah kenyek-kenyek mata. Awak dah ada manis-manis kan? Jangan awak ingat nanti bila awak kalah awak lari. Pun orang nak kenyek-kenyek mata. Awak nak bagi dia manis-manis juga. Tidak. Tidak kan? Itu je tuan-tuan. Sehingga bertemu lagi sekian. Terima kasih.